So kalau abang-abang yang kerja kapal tu boleh lekat kat bodi kapal macam ni lampu ni. Zaman sekarang ada banyak jenis torchlight. Macam ni lampu kepala ni biasanya korang pakai dekat kepala kan. Sarung macam ni kat kepala jadi lampu kepala kan. Tapi lampu ni daripada Smiling Shark bukan setakat lampu kepala je. Sebab lampu ni bentuk dia pelik sikit. Selain boleh pakai kat kepala, dia juga boleh kepak macam ni. Lepas tu siap boleh pusing-pusing macam ni lagi. Kat bawah dia ni ada magnet. So kalau abang-abang yang kerja kapal tu boleh lekat kat bodi kapal macam ni lampu tu. Senang nak buat kerja, boleh adjust, pusing macam ni, tekan on. Boleh buat kerja. Nak repair kereta pun boleh lekat kat bonet kereta. Lepas tu lampu ni ada banyak mode. Tekan sekali, dia keluar warna macam ni. Tekan lagi sekali, warna putih. Lepas tu warna lagi terang. Lepas tu klik-klik. Function kan. Bila dia boleh lipat-lipat pusing-pusing macam ni, so kau boleh letak atas meja ni, jadilah lampu meja. Kau boleh buat kerja. Senang kan. Satu lampu pelbagai kegunaan. Dekat atas ni level bateri dia. Belakang ni pula ada lubang charger type C. Bateri insyaAllah tahan lama. Berbaloi dengan harga dia. So boleh standby satu, letak dalam kereta emergency untuk pergi camping ke, kereta rosak ke, boleh pakai lampu ni buat kerja. Harga murah, link kat bawah.